Ada yang bertanya macam mana nak buat teks di dalam Unity. Jadi kita bercakap tentang Unity Needle lah. Alright, dia ada dua cara nak buat teks di dalam Unity. Okay, satu cara adalah kita menggunakan game object, 3D object, text dekat sini, Text Mesh Pro. Okay, cuma Needle Engine tak support Text Mesh Pro ni. Jadi kita ambil yang legacy, Text Mesh. Ini dia. Jadi ini cara kita buat teks di dalam Unity. Okay. Contoh macam ni. Jadi setting dia ada pada sini. Okay. Apa yang kita tulis kat sini. Contoh dia komponen. Offset Z. Jadi kat sini kita boleh adjust lah. Offset Z, size, text, upper left, dia punya alignment, okay, setting dia dekat sini. Warna dia, okay. Kalau kita tengok dekat dalam kita punya game view, macam ni lah lebih kurang dia punya setting dia. Okay, satu lagi cara adalah dengan menggunakan ni, saya namakan dia game object. 3D object, 3D text. Okay, satu lagi dengan cara adalah dengan kita menggunakan UI. Okay, so kita pergi ke game object, UI canvas bukan UI toolkit, UI canvas. Dekat sini pun sama, Needle tak support Text Mesh Pro, jadi kita pakai legacy text dekat sini. Jadi dia akan create text dan ada canvas dekat sini. Jadi dekat canvas ni, disebabkan kita nak dia di dalam 3D, canvas ni kita kena tukar random mode kepada world space. Pastikan XYZ kita kosong. Reset. Dan pastikan scale kita ni. Ini scale ni tricky Scale kita adalah 0.001. Macam tu kot. Okay. Sama ada 0.001 atau 0.01. Kita check. Cara kita nak check adalah dengan kita buat satu cube lah. Okay, so cube ni kita centerkan dia. So kita tengok teks kita ni. Okay, jadi ni 1 meter Jadi kita rasa berapa besar kita nak. Ini teks kita. Kita kata tulis ni komponen juga. Okay, cuma kalau anda perasan dekat kalau kita guna UI, sama juga macam tadi ni, teks ni. Masalah dengan teks ni ada kalau kita perasan kualiti font dia tu. Dia blur. Dia blur macam tu Dia tak sharp. Okay. Sebab tu kebiasaan orang lagi suka guna sprite untuk teks. Okay. Kita kalau nak guna teks lama ni, teks legacy ni, dia kena trick dia kena buat macam ni. Kalau kita nak, kita kena besarkan font size dia. Besarkan font size dia. Kemudian kita kecilkan dekat scale supaya dia sharp. Jadi yang ini kita kena overflow. Tengok dia dah sharp kan. Kemudian baru kita kecilkan. Ini kita punya frame yang warna hijau tu, jadi kita boleh kecilkan dekat scale. Lebih kurang macam tu. Kalau tak, teks dia tu akan blur. Dia tak sharp. Itu trick dia lah. Jadi kita ada dua cara. Kita tengok size tadi ni. Ini size 1 meter kita. Dan teks kita ni, itu teks kita. Okay. Kalau kita rasa agak kecil, kita boleh tukarkan scale size canvas. Canvas lebih penting. Okay, so kita dah kecilkan kepada 0.01. Kita tengok kita punya teks pun kita nak reset dia 00. Post dia sepatutnya 00. Right. Itu dia. Jadi kita letak dekat atas itu komponen Jadi ini 1 meter Ini 1 meter, kotak ni 1 meter. Jadi teks ni kalau ikut logik tu, kalau 1 meter terlalu besar, sebab tu kita pakai 0.01. Okay, ni size teks yang normal lah, kecuali memang kita nak dia besar 1 meter. Okay, kita boleh letak. Jadi ini dia selalu lari dia punya post expose Y ni. Okay, jadi itu dia. Double click teks, kita akan nampak
Okey, macam tu juga dengan 3D text kita ni. Kalau anda perasan font dia ni agak blur, dia pecah-pecah-pecah macam tu. Jadi untuk overcome isu ni sama macam tadi dalam UI canvas kita buat. Dekat sini kita pergi dekat font size, kita naikkan font size value ni. Okey, lebih kurang 100 lah, 100 Okey, lebih kurang 100. Kemudian kita kecilkan saiz dia dekat scale. Itu cara dia supaya kita boleh dapat font yang lebih sharp macam ni. Jadi itu saja untuk video kali ini, cara membuat teks di dalam Unity Needle. Terima kasih.